Ya. Berapa lama Mak udah buat tudungnya ini? Sudah lama. Nenek moyang kita dulu, pandai kita kan. Itu dijual kemana aja ya? Diambil dibawa ke mana sampai dibawa Lansa, mana-mana dibawa. Duduk tu lagi tu. Berapa lama proses pembuatannya Mak? Prosesnya lama. Tu kita jemur lagi kan, kita lagi lama tu. Berapa hari kalau jemurnya? Kalau ada 5 hari sudah bisa gulung. Tu kita buang duri, kita saut lagi, kita gulung. Lama. Kalau kita nak dah beras, nak dah dapat dah. Balik lagi ya. Nampak lah ni. Balik-balik ya. Buang duit buang ada datang. Nah, hotel yang tinggal kamu. Nah, agak benda buat. Tengah bun. Awak ya gitu. Sampai ngau tidur dengan pulang. Nanti benar dengan aku dia. Aku saya itu dah lah. Belum. Jangan di luar lagi apa? Ada tahu, ada tahu kami.